Ya. Kenapa kita cakap gelak ayam? Kenapa gelak ayam? Kenapa gelak ayam? Semalam kita supaya kan. Cakap apa? Patut ayah kena buat skrip. Oh, kena buat skrip eh? Tak payahlah, kita cakap je lah, main cakap je lah. Ini video pertama kita. Nak cakap macam mana? Semalam kita masuk kelas TikTok. Okey, lepas tu baru dapat semangat nak buat video. Kalau tak, kita ada idea tapi tak berani nak buat. So hari ni kita cuba buat. So kalau jadi ke tak jadi ke, Pandai lah. ini video pertama. Hari ni kita nak buat apa ya? Air saffron. Hari ni kita buat air saffron. So macam mana rupa saffron kita? Macam ni. Kita kena buka dulu. Okey, buka. Dalam ni ada apa? Dalam merah ni nanti Gula. Ni saffron dia. Saffron asli. Ada orang panggil saffron, ada orang panggil saffron, ada orang panggil saffron. Saya kita baca. ini ke cucuk. Kau buat 15 lagi. Okey. Untuk sekali minum, kita saffron kita nak letak dalam. Kita ambil 5 hingga 7 helai. Okey, pandai. Okey, sekarang ni kita kena buka saffron. So nanti dia dapat dalam keadaan macam ni. So dalam dia macam ni. nampak tak? Dia nampak tak? Lima